Okay Kak, apa yang best dekat Ampang Coffee Club ni? Okey, kita ada banyak yang menarik tapi I nak highlight kita ada macam dia nasi lemak dalam. Sambal dia ni yang best, well balanced dengan rasa cili and onion plus ayam goreng dia pun garing. Makan time panas lagi sedap tau. Ada juga daging sambal rindu dia. Daging dia lembut weh. Tapi rahsia sedap dia ada kat sambal dia. Tak pedas tau sambal dia. Lagi special bila dia bagi sekali dengan kailan goreng crispy ni. Ada keropok lekor Kelantan, cukodok pisang dan kurang dengar. Garing weh. Kek dan pizza pun ada kat sini. Banyak lagi menu-menu dia yang lain. Air pun jenis premium punya. Macam air ni. Coconut nectar, lychee Macam dengan coklat. So you guys kalau nak try memang akan puas hati. So far memang kita dapat feedback yang sangat memuaskan. Betul, kita orang makan memang puas hati. Semua menu dia serius sedap. Kalau korang nak buat any private event kat sini pun boleh. Tempat dah memang luas, cantik, premium. Paling penting makanan diorang chef kiss. Jangan lupa save video ni and share dengan orang tersayang tau.